apakah impian anda? Adakah anda berimpian untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada? Anda bercita-cita untuk memberi kebahagiaan diri dan keluarga? Atau berimpian untuk rumah yang lebih selesa? Mahu mempunyai kenderaan yang bagus? Atau nak mengumpulkan harta? Berminat dalam melancong? Mahu membuat amal ibadat? Atau anda mahu buat amal dan kebajikan? Ada dua faktor penting yang menyebabkan gagal mencapai impian. Yang pertama, kesihatan. Bagi orang-orang yang tidak sihat, impian dia ialah untuk sihat. Bagi kita yang hari ini mungkin sihat, tetapi bolehkah kita kawal faktor-faktor yang boleh mengganggu dan merosakkan kesihatan kita? RTS memperkenalkan produk bagi orang yang sakit. Dia boleh guna produk untuk membantu proses penyembuhan dia, dan bagi orang yang sihat dia boleh gunakan untuk mengekalkan kesihatan. Yang kedua, faktor yang menggagalkan kita mencapai impian ialah kewangan. Wang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya perlukan wang. Sebab itu RTS ini menawarkan program keahlian RTS. Okay. Yang pertama, kita sediakan package untuk pengguna. Pengguna saja. Kita tak ajak dia berniaga. Jika dia nak berniaga, kita sediakan 4 package, 2 star, 3 star, 4 star dan 5 star. Setiap package itu akan memberi jumlah pendapatan maksimum harian dan bulanan yang berbeza. Package-package ini kita boleh upgrade. Tidak ada had berapa lama kita boleh upgrade. Dan setiap kali kita nak upgrade, kita hanya beli produk tambahan saja. Dan setiap orang akan diberi satu sistem web office untuk menjalankan perniagaan. Kita sediakan 7 jenis bonus. Saya tak akan cerita di sini sebab nak ambil masa yang panjang. Apa yang saya nak tunjukkan ialah strategi yang cepat dan mudah untuk kita dapat sihat badan dan sihat poket. Bagaimana? Yang pertama sekali, pendapatan anda dalam 1 bulan, anda dapat balik duit yang anda belanjakan untuk membeli produk-produk menjadi ahli. Yang kedua, 4 bulan pertama, dengan mudahnya anda akan dapat 21,000. Bermula bulan yang kelima, pendapatan anda 90,000 ke atas. Cara dia mudah saja. Yang pertama, anda sertai package 3 star. Anda hanya keluarkan RM400. Yang kedua, anda perkenalkan 6 orang saja yang mempunyai matlamat dan impian seperti anda. Macam mana boleh dapat? Anda join RM400, 3 star, 1 set produk, 4 unit ataupun 4 kotak. Kita tak suruh anda menjual pun. Kita nak anda menjadi peniaga, bukannya penjual. Anda boleh makan produk ni untuk kesihatan diri anda. Dalam setiap bulan ada 4 minggu. Minggu yang pertama, anda perkenalkan 2 orang. Anda dapat duit perkenal sebanyak RM60. Dan apabila anda ada 2 orang, maka anda akan dapat grup bonus anda sebanyak RM25. Jadi bermakna minggu pertama anda sudah ada RM145. Minggu yang kedua, anda perkenalkan lagi 2 orang. Anda dapat jumlah yang sama, RM145. Sebenarnya dia akan berlaku lebih cepat sebab anda perkenalkan pada minggu pertama 2 orang. Pada minggu kedua itu, orang yang minggu pertama itu sudah pun bawa orang. Jadi dia akan jadi lebih cepat. Tapi di sini untuk tujuan ilustrasi, saya tunjuk anda dulu yang bawa orang. Dan minggu ketiga anda bawa lagi 2 orang. Maka minggu yang ketiga anda sudah dapat RM435. Anda sudah dapat balik jumlah duit. Produk yang anda dapat itu sudah jadi percuma. Pada bulan kedua, anda bantu orang yang anda perkenal supaya mereka dapat balik modal. Mereka pun perkenalkan 6 orang. Bermaksud
Pada bulan kedua, tiap-tiap orang ada 6 orang. Yang sebelah kiri anda akan ada 18 orang. Sebelah kanan ada 18. Yang 6 orang tu sudah dapat balik modal mereka, 435. Anda akan dapat grup bonus sebanyak RM810. Okey, bulan yang ketiga, yang 18 orang ini pun dia bekerja untuk dapatkan balik modal dia dalam bulan pertama. 6 orang tu bantu yang 18 orang ini. Anda menjadi pemantau. 18 orang ini, tiap-tiap orang perkenalkan 6. Maka pada bulan ketiga sudah ada 108 orang. Bermaksud yang 18 orang tadi sudah dapat balik modal mereka. Orang yang anda perkenal, 6 orang itu akan dapat 810. Anda pula akan dapat 3,789. Tiap-tiap orang dia bekerja dengan 6 orang yang dia perkenal, campurlah dengan upline dia seorang, bantu-membantu untuk tiap-tiap orang dapat 6. Masuk bulan yang keempat, 108 orang ini dia pun nak dapatkan balik modal. Tiap-tiap orang perkenalkan 6 orang, dibantu oleh yang 18 orang tadi. Jadi orang yang anda perkenal 3 orang, yang anda perkenal asal jadi pemantau. Pada ketika itu pendapatan anda sudah menjadi 16,200. Dalam 4 bulan ini jumlah pendapatan anda sudah 21,234. Jumlah orang ini akan berterusan sampai tiada had. Yang 648 orang itu mereka nak dapatkan balik modal, maka mereka juga akan perkenalkan 6 orang tiap-tiap orang pada bulan yang kelima nanti. Orang yang 108 ini akan bantu mereka. Yang 18 orang itu memantau anda, dan orang yang anda perkenal itu sudah boleh berehat. Jadi pada bulan kelima 648 orang perkenalkan 6 orang masing-masing, jadi 3,888. Pada ketika ini anda mungkin tak perlu 3,800 tu. Mungkin setiap orang perkenalkan seorang pun sudah cukup untuk anda. Tetapi anda tak boleh stopkan orang ini sebab dia pun nak dapatkan balik modal, dia perkenalkan 6. Maka orang yang 648 tu dapat balik modal, yang 108 akan dapat 16,000. Yang anda itu sudah dapat 97,200. Okey. Pada ketika ini, jika anda nak yang 97,200 itu, maka pada bulan sebelum itu anda perlu upgrade ke package yang seterusnya. Package 4, package 5. Jika anda upgrade pada bulan yang keempat, maka anda akan dapat 97,200 ni. Pada bulan kelima, bulan keenam dan seterusnya. Seterusnya akan bertambah lagi lah. Dan kalau saya ambil 50% saja, sudah 48,600 sebulan. Kita bubuhlah 50,000 sebulan. Jika anda tidak upgrade, maka anda tak dapat 97,000 tu. Sebab package 3 ini, maksimum pendapatan yang anda boleh dapat ialah 45,000. Jadi anda hanya dapat 45,000. Okey, jadi selepas pada tu jika anda tak upgrade juga akan dapat jumlah yang sama. Tapi 45,000 pun banyak jugalah. So ini akan berlaku dengan cepat sebab setiap orang akan berusaha untuk mendapat balik modal dalam bulan yang pertama. Bila anda sudah upgrade tu dia akan dapat lebih banyak sebenarnya sebab untuk package 3 ini pairing dia ialah RM25 saja untuk setiap pair, setiap pasangan. Tetapi jika anda upgrade pada bulan yang keempat itu, pada bulan yang kelima sebenarnya setiap satu pasang anda sudah dapat RM37 satu pasang. Jadi jumlah dia akan menjadi lebih banyak lagi. Bonus-bonus yang ditunjukkan ini tidak termasuk lain-lain bonus, 7 jenis bonus. Yang saya tunjuk ini hanyalah 2 jenis bonus saja, iaitu bonus sponsor dan juga bonus kumpulan. Anda bayangkan sekiranya anda perkenalkan 6 orang,
Yang 6 orang pun nanti akan upgrade. Bila dia upgrade nanti, anda akan dapat lagi sekali. Dan dalam tempoh tu dia buat pembelian semula, anda akan dapat jumlah pairing lagi sekali akan berulang. Sebab pairing ini akan berulang-berulang tiada had. Dan apabila orang di bawah rangkaian anda dapat pairing, anda pula akan dapat matching ke atas orang itu. Orang ni dapat 10,000 contoh, anda akan dapat 10% daripada 10,000 anda dapat 1,000. Jadi anda ada 6 orang, 6 orang anda dapat 6,000. Jadi anda nak banyak, anda perkenalkanlah lebih daripada 6 jika anda mahu. Okey. Jadi kita tidak ada had berapa jumlah yang boleh diperkenal. Okey. Jadi itu dia strategi cepat dan mudah. Kita bermula dengan RM400 sahaja. Bagi saya RM400 ini tidak mungkin memiskinkan kita. Kalau kita hilang 400, kita tak sertai pun kita tak rugi apa-apa. Tetapi kita tidak ada peluang untuk dapat yang ini. Untuk memastikan setiap orang dia join, dia boleh perkenalkan orang, kita sediakan sistem sokongan kita atau yang mana kita adakan training daripada masa ke semasa supaya lebih faham